menjana income RM8,000. Ada orang tanya KLS, boleh buat ke bisnes kalau duduk kampung? Sebab hari ni ramai dah orang bekerja di kampung ataupun buat macam-macam bisnes dekat kampung kan. Ini KLS nak pesan dekat semua orang. Tak kisah you duduk dekat bandar ke, you duduk dekat kampung ke, atau you baru habis belajar ke, atau you dah retired. Okay, semua boleh dengar dan ini sangat berguna untuk you all. Perasan tak dekat kampung ada banyak rumah-rumah yang tak diduduki? Rumah pusaka mungkin ataupun rumah yang developer buat tapi tak habis jual. Perasan? Kalau perasan, you all kena dengar sampai habis. So, apa bisnes you boleh buat di luar bandar? Untuk pengetahuan you all, luar bandar pun ada universiti. Ramai student hari ni tak ada tempat tinggal. Pergi cari rumah-rumah yang orang tak duduk atau developer tak habis bayar atau shop lot yang ditinggalkan, refurbish, kita buat room rental dekat situ. InsyaAllah you boleh buat duit yang lagi power daripada duduk kat bandar. Siapa nak balik duduk kat bandar, you nak balik retire dekat kampung, hari ni you dah boleh buat dah. Tak perlu tunggu balik kampung. Datang dulu kelas KLS, belajar dulu macam mana kita nak tahu ada demand ke tak ada demand, siapa tenant kita, betul ke student atau working adult, ataupun maybe kita pun tak tahu siapa rupa-rupanya foreigner ke yang duduk dekat sana. Tak kisahlah. Make sure that you duduk kampung pun you boleh buat duit juta-juta. Nak ke nak? Datang kelas KLS, scan QR code sekarang. Kami dah ada ramai student yang baru je 3 bulan datang ke kelas kita dah menjana income RM8,000. Bukan senang hari ni nak dapat RM8,000. You all nak? Jom datang kelas.